Hello, Assalamualaikum geng. Saya dah sampai dekat Rantau Panjang. Betul dekat sepadan geng. Saya ada nampak ada satu kedai kuih kubah guling. Saya ingat nak try lah. Biasa orang makan kuih apa tak? Kuih belakang. Ni kubah guling. Ni kubah guling? Boleh lah. Alright geng, kita dah beli kuih kubah guling. Jadi inilah dia kuih kubah guling geng. Kita akan try rasa kuih kubah guling. Dah. Alright gang, sekarang ni kita akan bergerak ke Jeli. Malam ni kita akan tidur dekat Tenir Glamping. Masa saya sampai dekat kawasan Jeli ni kan, orang tengah heboh yang kes harimau baham 2 orang dekat area situ. Okey, jom kita pergi lepak situ. Sekarang kita dah sampai dekat Tenir Glamping. Lokasi Tenir Glamping ni adalah di Kampung Batu Melintang. Dan tempat dia ni betul-betul hujung kampung Batu Melintang. Okay geng, saya baru bangun. Morning. Sekarang ni saya dekat Tenir Glamping dek. Jadi dekat luar, suasana luar macam mana? Bestnya tidur kat sini. Bunyi burung, sejuk. Yui. Memang baik lah. Geng, selamat pagi. Pada hari ni saya berada dekat Tenir Glamping geng. Baru bangun tidur geng. Kalau ada tip-tip mata, ada basi sikit tu minta maaf Saya stay dekat Tenir Glamping ni 2 malam. Tempat dia ni walaupun hujung kampung, tapi dia punya best lain macam. Mungkin sebab campsite ni dikelilingi oleh pokok-pokok. Dan dekat belah bawah campsite ni ada 2 batang anak sungai yang kita boleh mandi geng. Jom kita turun bawah, kita tengok sungai dia macam mana geng. Untuk pengetahuan korang kan, sungai ni tak pernah ada kepala air geng. Jadi kalau korang datang pada musim terkujuh pun tak ada masalah nak mandi sungai ni. Kalau kita tengok daripada map kan, ada 2 batang sungai bertemu menjadi satu. Dan salah satu sungai bernama Sungai Pergau. Syok. Air dia pun tak sejuk sangat lah tapi dia punya suasana tu. Okey geng, kita dah siap bakar ikan. Tengok geng, talapia kena dengan asam pok ya. Ambal lah tu. Petangnya pula kita akan pergi ke pasar malam dekat Kampung Batu Melintang. Sekarang ni ada pasar malam, jadi kita pergi tengok pasar malam dia ada jual apa geng. Assalamualaikum. Abang balik dengan rangka ayam. Habis je makan, kita balik ke campsite. Terima kasih dekat Tenir Glamping sebab bagi saya stay 2 hari dekat sini. Tempatmu memang kemah bau. Saya dah siap kemas, jadi nak bergerak daripada Tenir Glamping. Jadi korang kalau datang ke kawasan Titi Wangsa Jeli kan, tak tahu nak lepak mana, nak lepak tempat chill-chill kan, nak santai, ada jeram, ada tempat tidur semua, korang boleh singgah dekat Tenir Glamping geng. Serius saya cakap, memang tempat ni best. Owner dia pun sempoi, yang jaga sini nama dia Pok Yah. Dia pun sempoi geng, memang sangat membantu. Sebelum kita bongkau daripada Kampung Batu Melintang ni, kita akan singgah di Gunung Reng. Dekat Gunung Reng ni kita boleh masuk gua geng. Sebelum kita masuk Gunung Tok Reng ni, ini cerita dia geng. Gunung Reng, Batu Melintang, Jeli. Tapak Gunung Reng ini asalnya adalah sebuah kampung yang bernama Kampung Tala yang dibuka oleh Tok Tadeh. Jadi ini pintu masuk dia apa rare geng gua ni. Sempat depan ni ada macam taman tempat dia dah.